Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat kari ikan ayo ataupun ikan tongkol versi Kelantan. Okey, jom kita tengok caranya. Ni saya ada dalam 1 ekor ikan ayo deh. Ataupun kalau orang luar panggil ikan tongkol. Jadi ikan ayo kita ni, kita nak rebus. Kita nak rebus dulu dengan garam dan asam keping. Lepas tu kita rebus sampai ikan kita masak lah. Tujuan kita rebus dulu ikan kita ni supaya ikan kita tu dia ada rasa dalam isi ikan tu. Rasa masing-masing, rasa masing ada rasa lah. Tidak tawar. Sebabnya kalau kita terus gulai tu, kita akan rasa tawar sikit dalam isi ikan dah. Jadi kita kena rebus gitulah. Lepas tu ni bahan kisar kita nak kisar bawang merah, bawang putih, lengkuas. Lepas tu masuk ke air, kisar sampai dia hacur. Ni saya nak panaskan minyak dulu deh. Saya guna periuk bekas saya rebus ikan tadi lah. Lepas tu kita tumis bahan yang dah kita kisar tadi. Ni kita tumis bahan kisar kita ni sampailah dia pecah minyak. Kalau dia tak pecah minyak pun tak apa. Janji dia biar dia mendidih dulu. Dah bahan-bahan kisar kita ni. Lepas tu kita masuk ke cili kisar. Masuklah 2 ataupun 2 sudu lah. Lebih kurang 2 sudu. Sebabnya kita masuk cili kisar ni kita nak bagi kari kita tu warna dia tu comel. Kita tumis sampailah bahan-bahan kita ni biar dia pecah minyak. Dengan bawang apa tadi dengan bahan kisar kita ni bagi dia betul-betul pecah minyak dah. Kalau tidak gak dia tak sedap kalau bahan kisar kita ni dia tidak pecah minyak. Lepas tu saya masuk ke rempah kari. Ni saya guna rempah kari ayam dan daging. Kalau ada rempah kari ikan pun boleh. Tapi saya dah beli tapi tak ingat letak kat mana dah. Jadi saya guna kari ayam dan daging lah. Tak apa, sama-sama sedap. Walaupun kita guna kari ayam daging pun. Ni kita tumis sekejap rempah kari kita tu bagi dia pecah minyak. Bagi dia masuk. Api tu guna api perlahan lah. Sebab kita takut rempah kari kita tu dia hangit dah. Ni kita masuk ke santan. Saya guna santan nak kata cair sangat dok, pekat sangat dok. Kalau guna santan kotak tu dalam 1 kotak lah. Awak masuk ke santan kita ni dah. Tapi jangan masuk ke air sebabnya kita akan masuk ke air rebusan ikan ke dalam kari kita ni. Ni kita kacau sebati biar dia mendidih. Bagi santan kita tu mendidih. Lepas tu kita tengok santan kita tu mendidih. Kita kena selalu kacau santan. Sebab kita takut santan kita tu dia berketul. Orang kata pecah minyak. Dia jadi nak makan tak sedap. Kita tengok pun tak comel. Bila dia dah mendidih tu. Baru kita masuk ke ikan. Ikan yang dah kita rebus tadi. Ni kita nak masuk ke sekali dengan air rebusan ikan tu lah. Sebab tu saya kata tadi kalau guna santan kotak tu awak jangan letak air dah. Sebab kita nak masuk air rebusan ikan nanti dia jadi terlalu cair bila tak campur dengan air. Ni saya masuk pun tak habis lah air rebusan ikannya. Sebab kita takutnya jadi cair. Masuk air rebusan ikan ni dia lagi sedap gula kita tu dah. Lepas tu saya masuk ke juga asam keping yang kita rebus tadi. Biasanya ikan tu saya akan rebus tengah malam. Lepas tu esok ke tu saya akan masak. Ni lepas kita rebus tu kita terus masak. Kata buat kari gini. Jadi kita kena letaklah asam keping sebab ikan kita tu ataupun air rebusan ikan tu belum rasa masak lagi dah. Ni kita masak ikan kita ni biar dia sebati dengan kuah kari kita ni. Baru dia kata lagi lama kita masak dia lagi sedap lah. Ni saya nak tambah ke lada solok. Lada solok. Kalau awak tak ada lada solok, awak tak jangan letak timun. Sebabnya tak sedap kalau kita letak timun dalam kari ikan ayo. Kalau letak lada solok tak apa deh. Kalau tak ada lada solok tak payah letak apa-apa pun. Ataupun nak letak lada, kata lada burung, merah hijau tu tak apalah. Ni saya nak tambah ke gula. Garam tu saya dah tak letak sebabnya kita dah letak air rebusan ikan tadi. Air rebusan ikan tu dia dah masing. Tapi kalau rasa kurang masing awak boleh je tambah kata garam ni dah. Jadi saya ni cukup berasa masing dah. Jadi saya tambah gula je lah. Lepas tu awak masak ni sampai dia kata terbit minyak tu. Bagi dia betul-betul pecah minyak. Lagi lama kita masak dia lagi sedap gula kita ni. Awak jangan masak sekejap gula kari kita ni. Kalau masak sekejap dia tidak sedap. Dia memang nak lama masak dia ni. Ni saya akan tutup api dulu sebabnya saya akan panaskan pula. Baru sedap kari kayu kita tu deh. Ni nampak kata kuah dia ni memang cair lah lagi sebabnya saya akan panaskan semula.
Bila kita panaskan sekali lagi, memang sangat-sangat sedap. Memang gitu kalau nak buat kari ikan ayo ni, kena masak lama biar dia betul-betul pecah minyak. Tu je tip dia deh. Biar masak lama, baru sedap. Kalau kita masak sekejap, dia rasa nak maung. Dia jadi memang tidak sedap. Cubalah buat macam saya royak ni deh. Macam saya bagi tahu ni lah. Ni kari ikan ayo saya ni, saya nak makan dengan nasi daging. Kalau nasi belauk pagi di Kelantan, kari ikan ayo lebih kurang ni lah. Bau dah rasa dia macam kari ikan ayo dulu-dulu. Memang legend lah. Buat mudah tapi rasa tu sedap deh. Bolehlah cuba buat resipi yang saya kongsikan ni. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.